Spirulina ni dah pun 16 tahun saya mengamalkan. Saya share sebab apa, manfaat dia kat atas diri saya dan seluruh ahli keluarga, family, yang mana anak saya nombor 1, nombor 2, nombor 3, suami dan mak saya sendiri yang saya jaga dia menggunakan Alkan Spirulina, especially during Ramadan. Okey, bulan Ramadan ni bulan puasa, yang mana kami setiap bangun sahur kami akan makan Spirulina plus dengan kita makan kurma kan. Okey, kenapa tahu? Dia boleh meningkatkan tenaga kita seharian. Contohnya hari ni baru pukul 1 lebih, dekat hampir pukul 2. So kita masih kekal bertenaga seperti biasa. Sebab apa? Terdapat pelbagai vitamin dalam ni. Alkan Spirulina dah pun 31 tahun di pasaran. Dipercayai, terbukti. Jadi you all guys kena grab. Okey, kena grab sebab banyak promo menarik pada bulan ini dan bulan yang akan datang seterusnya. Kita boleh dapat secara percuma je dengan token. Alright? So Alkan Spirulina is the best untuk satu family untuk sihat kekal bertenaga.